Emas, jika anda ingin jadikan sebagai pelaburan, anda perlukan jumlah gram yang besar. Bagi golongan yang berminat untuk menjadikan emas sebagai pelaburan berbanding dengan simpanan, anda boleh dapatkan gold bar 250 gram atau 1 kilogram. Ini kerana spread value untuk dua item ini adalah 6% sahaja dan gold premium lebih murah per gram berbanding item yang lebih kecil. Mari kita lihat keuntungan 1 kilogram dalam masa 3 bulan. Januari 2025, harga emas 1 kilogram adalah RM409,381 dan hari ini jika anda jual gold bar 1 kilogram, anda akan dapat sekitar RM435,221. Dalam masa 3 bulan sahaja, emas 1 kilogram sudah memberikan keuntungan bersih sebanyak RM25,840 atau sebanyak 6% selepas tolakan spread 6%. Jadi bagi sesiapa yang ingin maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, anda boleh dapatkan item yang lebih besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Semoga perkongsian saya memberikan anda manfaat. Bagi yang berminat untuk maksimumkan keuntungan dalam belian emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.